Apa tu cerita dia ialah saya ada patient kanak-kanak umur 9 tahun, girl, okay. So dia datang klinik saya tu dah klinik yang keempat parent dia bawa lah. Sebabnya gigi dia bertindih, dia kena cabut 2 gigi bawah. Okay. So memang masa first datang tu memang dia boleh duduk, boleh buka mulut. Tapi bila kita nak start je buat rawatan, dia dah menangis. Dia dah menurun kerusi macam tu kan. Macam tu kan. Lepas tu parent naikkan balik, dah menangis round kan. Lepas tu saya pun kalau first visit selalu saya tak force lah. Saya bagi kita cakap-cakap, kenal-kenal dulu. And then parent pun nampak disappointed dah lah. Sebab dah banyak kali datang pergi klinik-klinik kan. Nak cabut anak, tak nak bagi kerja sama kan. So macam okay, tak apa. Tak apa, balik dulu. Okay, nanti datang lagi buat appointment pagi. So after few weeks tu dia datang lagi sekali buat appointment pagi. And then try lagi sekali, tak boleh juga. Tu dah montor-montor, selipar dah tercabut, terbang semua kan. And then saya pun bagi option lah kat parent, nak force tak kan. Sebab nampaklah muka sedih parent tu kan. Nak pergi kerajaan nak kena waiting list and all kan. Nak force tak. And then parent kata, setelah doktor, saya dah penat dah nak bawa pergi klinik gigi kan. And then dia pun besar, nak wrap pun dah tak boleh sangat kan. So ayah dia duduk, ayah dia pegang. Bila dia pegang tu, and then saya pun buat cepat lah. Letak ubat gel. And then dia meraung sangat ni, saya jab je, dia diam. Rupanya yang dia takut sangat tu injection tu. Dia takut pinch tu. Dia dah pernah ada pengalaman ke? Macam mana? Tak juga. Bila tanya trauma ke apa, masuk hospital pun tak juga. Okay. Lepas tu bila dah jab je tu, dia diam. Lepas tu dah tenang, dia relax je. Dia relax. Lepas tu and then boleh cabut macam biasalah. Yang the best moment for me is next visit tu dia datang sendiri, seorang. Dia masuk seorang, dia cabut sendiri, injection seorang, cabut lagi seorang, and then dia senyum. So saya macam, wah, drastiknya perubahan budak tu kan. Daripada itu adalah the best moment lah kita sebagai dentist tau, bila dapat patient yang macam tu. Yes, boleh daripada nampak. 4 klinik tak jadi. Ya, saya ada takut yang dia ingat injection tu sakit sangat. But actually bila kita dah letak topical. Masa tu umur berapa patient? Dia 9 kot, 8-9. Besar dah. Dia bertindih gigi bawah. 4. So dia memang tak pernah lah datang jumpa dentist. That was the first time. Takkanlah umur masa 6 tahun dia tak rasa datang je. Tapi mungkin first time nak buat cabutan yang macam tu lah. Yang injection. So parents yang di luar sana, kalau macam takut untuk macam bawa anak-anak, so sebenarnya memang daripada seawal umur 2 tahun, kalau macam saya sarankan, bila dah ada gigi pertama tu, biasakan datang jumpa dentist. Sebab kita tak nak di senario lah. Kadang-kadang macam datang bawa anak tu yang nak cabut gigi terus. Dia nak cabut gigi terus, of course lah. Anak macam tak boleh cabut gigi kan. So kita tak nak that happen untuk anak-anak kita. So at least kita bagi dulu the best experience kat diorang. Kenalkan dental chair, kenalkan suction tu macam mana. Tapi jangan risau kalau hadapi yang macam patient yang tantrum ke apa. Kita ada juga boleh refer pada doktor pakar kanak-kanak lah. Yes, kita ada pakar juga ya korang. Hai, saya Dr. Anis. Saya sebagai seorang doktor gigi sangat mengesyorkan anda penggunaan Glow Up White Teeth untuk memutihkan gigi tanpa ke klinik dan juga instant result. Tetapi untuk dapatkan result yang lagi cantik, pastilah selepas buat rawatan pemutihan di klinik dan juga penggunaan Glow Up. So apa kelebihan Glow Up? Ada hydrogen peroxide untuk mencerahkan enamel gigi. Jadi untuk anda yang masih tercari-cari, jom cari White Teeth produk.